Hari ini kita dapat lihat kita baru saja selesai program mencanting batik yang terpanjang di negeri Selangor. Peringkat negeri Selangor terpanjang iaitu sepanjang 40 meter. Dan alhamdulillah pagi ini juga Penggerak Wanita Berdaya Sungai Tawar berjaya mengadakan program puputan ataupun cukur jambul dendang Fatimah Malaysia Book of Record. Seramai 100 orang bayi terlibat dalam program pada pagi ini. Jadi ini dapat menunjukkan satu semangat perpaduan yang kuat di kawasan desa yang masih terpelihara yang perlu kita kekalkan. Penyertaan ni saya tahu daripada kakak saudara saya, dia seorang AJK juga daripada program sinilah. Dia dah bagi tahu kita lebih awal. Lepas tu kita masuk dalam grup, ada info lebih lanjut lah mengenai program puputan perdana ni. Ada yang dikumpulkan 100 baby. Masa dia ni kita buat kat rumah je lah. Tapi sebab kita nak memeriahkan majlis, kita terus serta sekali dengan orang kampung. Baguslah sebab dia mengeratkan ramai orang kampung dan banyak program yang dilaksanakan. Ni anak nombor 3. Alhamdulillah dapat join. Tak sangka lah. Program ni patut diteruskan lah lagi tahun depan untuk baby-baby yang akan datang lah. Untuk bagi diorang pula merasa. Cuma yang ini belum sempat lagi. Jadi bila masuk kat sini, alhamdulillah lah. Kita kira berjimat dan beramai-ramai lagi seronok lah.